Kita selalu nampak jalan raya yang bersih, sampah yang dikutip ikut jadual kan, terutamanya di Johor. Tapi pernah tak kita berhenti sekejap dan fikir, apa cerita di sebalik semua ni? Sebenarnya ada satu perjuangan harian yang ramai tak nampak. Jom kita bongkar kisah ni. Ayat ni, ia datang terus dari pekerja-pekerja pembersihan sendiri. Dan ini penting untuk kita faham dari awal lagi. Ini bukan cerita pasal orang malas kerja tau, jauh sekali. Ini sebenarnya satu rayuan sebab beban yang diorang tanggung tu dah sampai ke tahap yang tak tertanggung. Okey, jom kita mulakan dengan punca utama masalah ni. Semuanya berakar umbi daripada satu perkara, perjalanan harian yang bukan setakat jauh tapi sangat-sangat membebankan. Inilah realiti harian untuk diorang. Cuba bayangkan, kerja awak kutip sampah di satu kawasan perumahan, tapi lepas tu nak buang sampah tu kena pandu lori ke satu lokasi yang berjam-jam jauhnya. Macam tak masuk akal kan? Ya, bukan 20 minit, bukan setengah jam, tapi lebih 2 jam. Itu baru untuk satu trip, pergi dan balik ke tapak pelupusan. Masa yang terbuang ni bukan masa yang produktif, tapi masa yang hanya menambahkan keletihan. Dan yang paling teruk sekali, benda ni berlaku setiap satu hari, bukan sekali-sekala. Jadi, keletihan dan stres tu berkumpul hari demi hari, minggu demi minggu. Ia satu masalah yang kronik. Tapi, inilah yang buat kita kagum. Walaupun berdepan dengan semua cabaran ni, semangat diorang untuk jaga kebersihan, memang luar biasa. Hujan ke, panas terik ke, diorang tetap jalankan tugas. Ini menunjukkan betapa komitednya diorang. Jadi, secara logiknya, timbullah soalan ni. Soalan yang diorang sendiri ajukan kepada pihak berkuasa. Kalau dah tahu perjalanan jauh ni menyusahkan, berisiko dan makan kos, kenapa tak sediakan saja satu tapak pelupusan atau sekurang-kurangnya stesen transit di setiap daerah? Kan lebih efisien. Okey, sekarang kita beralih dari isu penat dan masa. Isu ni sebenarnya jauh lebih serius. Perjalanan harian ni bukan sekadar meletihkan, ia betul-betul membahayakan nyawa. Cuba kita tengok senarai ini baik-baik. Ini bukan pasal letih biasa. Ini keletihan yang tidak tertanggung. Sampai tahap macam tu. Belum lagi kita kira tekanan mental dan yang paling penting, risiko kemalangan di jalan raya yang meningkat. Walaupun ada bayaran lebih masa, duit tu tak mampu nak bayar balik risiko yang diorang hadapi setiap hari. Dan inilah akibat yang paling tragik sekali. Ini bukan lagi teori atau andaian, benda ni dah betul-betul terjadi. Ada rakan sekerja diorang yang cedera parah dan lebih menyedihkan, ada yang sampai meninggal dunia. Jadi kita dah tak bercakap pasal isu logistik, kita bercakap pasal isu nyawa. Dan jangan kita fikir masalah ni hanya beri kesan pada pekerja tu saja. Tak, secara tak langsung, ia beri kesan kepada kita semua sebagai orang awam. Jom kita lihat macam mana ia berkait. Ia satu kitaran yang mudah difahami. Bila lori terperangkap berjam-jam dalam perjalanan atau beratur panjang di tapak pelupusan, secara automatik jadual kutipan di kawasan perumahan lain akan terjejas. Sampah lambat diangkat. Dan bila ini jadi, siapa yang selalu kena marah? Tentu sekali abang-abang lori ni kan? Walhal puncanya di luar kawalan mereka. Jadi, bila dah jadi macam ni, apa respon pihak berkuasa? Di sinilah kita akan nampak satu jurang yang besar antara apa yang diberi dan apa yang sebenarnya diperlukan. Sebagai tindak balas, kerajaan negeri pun umumkan satu bentuk bantuan kewangan, iaitu bayaran sekali beri atau one-off sebanyak RM200. Tapi inilah reaksi para pekerja. Bagi diorang, bantuan tu tak lebih dari gula-gula. Satu cubaan nak pujuk dan suruh diorang diam. Tapi masalah segenar, masalah akar umbi tu langsung tak diusik. Di sinilah perbezaannya nampak sangat jelas. Di satu pihak, kita ada sagu hati sementara yang tak mengubah apa-apa pun dari segi risiko harian. Di pihak lain pula, inilah yang pekerja minta. Satu penyelesaian yang kekal, yang betul-betul boleh selesaikan punca masalah dan pastikan keselamatan mereka terjamin. Dan inilah dia penyelesaian yang diorang cadangkan. Cukup jelas, praktikal dan terus ke sasarannya. Tuntutan utama mereka bukanlah duit, tapi satu sistem kerja yang lebih selamat, lebih logik dan lebih mempan untuk jangka masa panjang.
Jadi, selepas kita dengar semua ni, kita kena tanya balik pada diri kita. Di sebalik perkhidmatan awam yang kita mungkin pandang ringan ni, ada kos manusia yang tersembunyi. Persoalannya, siapa sebenarnya yang menanggung beban untuk pastikan bandar kita sentiasa bersih? Dan adakah kita bersedia untuk melihat dan peduli tentangnya?